Assalamualaikum. Ini pasal isu minyak Minyak dah habis. Subsidi MyCard dah habis. Sekarang 2.56 liter seliter kan. Kalau yang subsidi tu berapa? 2.0 kan. Dia yelah. Dia beza 56 sen. Baik turunkan jadi macam purata antara RM2 something kan. Kami pakai Grab ni RM2.56 kira mahal ni. Ni 50 ni tahulah berapa boleh dapat. Itulah namanya. Settle ada dapat apa? Settle? Contohnya kalau abang top up dalam tu Yelah. Tak pakai belum pasang lagi. Tak apalah, nanti kalau ada terima kasih lah. Settle ya. Dapatlah juga sikit kan. Tapi dah habis subsidi, dia jadi 2 point jadi mahal. Okey, terima kasih.